hamba yang paling bertakwa dan yang paling hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita, qudwah kita, penyelamat kita dunia dan akhirat, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu manusia yang sayang kita lebih daripada dia menyayangi dirinya sendiri. Ayat yang Imam Muda baca sebentar tadi, Muhammad bukan ayah kepada siapa-siapa di kalangan lelaki di kalangan kamu. Sebab anak lelaki Rasulullah 3 kesemuanya mati, meninggal di depan Nabi SAW sebelum mencecah umur 3 tahun. Waktu Nabi mengebumikan Ibrahim, anak Rasulullah, air mata bercucuran di pipi Nabi mengalir laju. Bergegar tubuh Nabi. Tapi Nabi tak menjerit dengan suara. Lalu sahabat tanya, "Ya Rasulullah, air mata apa ni banyak sangat kamu menangis?" Nabi kata, "Inilah rahmat yang tidak tertanggung-tanggung di dalam diriku." Nabi sangat mengasihi orang. Allah uji Rasulullah bukan meninggal 3, 6 anak Rasulullah meninggal di depan Nabi. Seorang je meninggal selepas Rasulullah meninggal, iaitu Sayyidatuna Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila Nabi dibaling batu, waktu Nabi pergi ke Taif, ingat peristiwa ni. Waktu mutawif bawa kita dengan bas, keluar daripada lorong nak pergi ke Masjid Adas yang dalam kebun tu. Ada sampai hari ni masjid tu. Adas satu-satunya lelaki yang masuk Islam ketika tu, waktu Nabi berdakwah kepada ribuan orang Taif. Waktu Nabi dihalau, mereka beratur di jalan keluar kampung. Semua penduduk kampung beratur dan mereka membaling batu dan kayu ke tubuh Nabi. Sehingga kata para sahabat, darah mengalir daripada hujung kepala Nabi hingga hujung kaki Nabi SAW. Allah menghantar malaikat yang menjaga gunung. Lalu malaikat pun datang meminta izin. "Ya Rasulullah, lau syi'ta an utbiqa alaihimul akhsyabain." Allah bagi izin kalau kamu nak, aku hempapkan bukit, bukau, gunung ganang ini di atas penduduk Taif. Rasulullah yang masih berlinangan darah, Nabi kata jangan. Sesungguhnya aku berdoa supaya ada di kalangan anak cucu mereka yang keluar nanti, ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Mereka sembah Allah dan tidak mensyirikkan Allah. Sayang sungguh dengan umat. Beruntung saya, beruntung tuan-tuan, perempuan, kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila orang tak berani bercakap di mahsyar, malaikat diam 1000 bahasa. Binatang yang tak ada dosa tunduk sampai belaga muka di tanah. Lembu dibangkitkan, buaya dibangkitkan, monyet dibangkitkan di mahsyar. Semua diam. Rasul-rasul tak berani bercakap. Bila semua kita pergi ke Rasulullah, Nabi pun sujud dan berdoa. Bila Nabi bangun daripada sujud itu, 2 perkataan yang keluar daripada mulut Rasulullah. Rabbi ummati, Rabbi ummati. Wahai Tuhan, umat aku. Wahai Tuhan, umat aku. Nabi sangat menyayangi kita sallallahu alaihi wasallam.